agak baik juga daripada Gas. Ya, mungkin dia ada pengalaman daripada segi action, cerita-cerita action yang diarahkan ataupun cerita-cerita lain. Jadi camera work, cara dia guide pelakon-pelakon untuk lakon dengan baik, bagi aku kat situ yang sangat-sangat membantu dalam cerita ni. Zakaria's the name, the tech game's the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, aku baru lepas tengok filem Kifarah, filem seram daripada Malaysia. Filem ni diarahkan oleh Gas Abu Bakar. Kali pertama katanya dia mengarah filem horror lah. Sebelum ni Gas kalau biasa dia mengarahkan filem action macam Polis Vivo kan. Lagi apa cerita dia. Tapi itulah, bila kali pertama ni best ke tak best, nanti kita bahas kan. Lepas tu ya, dia cakap cerita ni pun dia punya story idea asal daripada Syamin Yusof. Kalau korang tahu, Syamin Yusof ni anak Yusof Aslam, tapi Syamin dia lebih kepada belakang tabir, lebih pada jadi penerbit. Dia organize ataupun dia yang handle sekarang scope production kan kebanyakannya. Cerita ni dilakonkan oleh Remy Ishak, ada Sharifah Sakina ada. Lepas tu ada Rita Nadira, Liana Jasmine ada. Lepas tu ada Isma Daniel, ada Namron, ada Vanida Imran. Ya, kebanyakannya pelakon-pelakon yang bagus. Lagi-lagi Namron, Sharifah Sakina, Remy Ishak. Diorang berlakon memang bagi aku di antara pelakon yang bagus dekat Malaysia kan. Cerita pasal apa? Cerita seram pasal masih bertemakan ilmu hitam. Kisah Sharifah Sakina ataupun dalam watak ni jadi Makwa ataupun Mawa nama dia. Dia berkahwin dengan Isma Daniel, watak ayah kepada Remy Ishak dan cerita ni. Remy Ishak dan cerita ni nama dia apa Yusof. Dia Mawa ni berkahwin. Sebenarnya dia ada isteri kedua. Isteri pertama bapa dia ni Vanida Imran. Lepas start lepas diorang berkahwin tu macam-macam lah benda yang berlaku. Aku rasa kalau aku cerita akan jadi sangat spoil lah. Cerita ni pun mudah ditembak sebenarnya. Kalau aku banyak sangat uraikan sinopsis dia, lagi mudah korang tembak cerita ni kan. So kalau kau nak tahu, kau pergi tengok lah sendiri. Aku mula dengan apa yang best pasal filem ni. First thing first, aku sangat terpegun awal-awal lagi camera work. Dia dah bagi satu camera work yang bagus lah. Dia ada one shot scene, panggil kan. Scene tu dia bukan gabungan beberapa footage. Dia one shot je. Tak ramai yang berani, pengarah yang berani untuk buat scene yang macam tu. Sebab dia sangat berisiko. Kau tak boleh silap sikit pun untuk dapat satu scene yang sangat cantik. Dan dia agak berjaya walaupun bukan satu one shot scene yang sangat panjang. Tapi bagi aku masih appreciate lah. Lepas tu bukan tu je, banyak lagi dia punya kamera work yang bagi aku shot-shot yang cantik, sinematografi yang cantik. Banyak lah dia punya skill shot yang dorang keluarkan kan. Macam-macam angle diorang ambil. Kat situ bagi aku sangat appreciate dia punya quality camera work dia. Bila dah camera work sangat best, cantik, dia punya vibe seram tu sangat-sangat membantu. Dia punya prop, dia punya makeup, CGI yang ada. Benda-benda ni semua dapat membantu korang untuk rasa seram, bangkitkan rasa seram. Tapi kalau misal kata vibe tu tak dapat, aku rasa kita akan lagi susah lah nak dapat rasa seram tu kan. Lakonan serius lah. Bagi aku setiap orang, walaupun Rita Nadira ni dia bukanlah pelakon yang sangat lama, tapi dia masih pelakon yang bagus juga, yang berbakat. Dia pun sangat membantu semua orang, terutamanya Remy Ishak, Sharifah Sakina, Liana Jasmine.
lakonan diorang kat sini bagi aku benda yang paling boleh highlight Diorang berjaya memainkan peranan. Sharifah Sakinah, walaupun kita biasa tengok dia berlakon cerita yang gila-gila, tintong-tintong kan, tapi dalam cerita ni dia berlakon serius memang sangat baik. Dia memang seorang pelakon yang sangat berbakat. Kau campak je lah apa pun style ataupun apa pun genre filem ataupun drama, dia semua dia boleh bawa. Komedi dia boleh bawa, seram, drama, semua dia boleh bawa dengan baik. Remy Ishak pun of course dengan lakonan dia yang orang kata sangat-sangat matured, sangat-sangat gentleman. Kita nampak bila dia lontarkan dialog tu apa semua memang sangat best. Itu kekuatan Remy Ishak kan. Apa lagi juga yang best pasal filem ni, background music dia, background sound dia sangat-sangat membantu kadang-kadang. Tapi ada certain tu aku rasa macam sedikit loud sikit terlalu kuat. Mungkin tak tahu, mungkin masalah daripada panggung ke apa ke kan. Tapi kadang-kadang tu agak sikit kuat. Tapi keseluruhan dia punya background sound, dia punya sound effect semua bagi aku sangat kena, sangat sedap. Lepas tu sangat-sangat membantu kau lagi. Vibe seram tu sangat dapat walaupun sebenarnya cerita ni nak kata seram sangat tak juga. Sebab dia bukanlah bergantung kepada make-up sangat. Walaupun ada make-up seram, make-up yang menyeramkan yang menjadi, tapi dia bukan bergantung pada tu. Dia lebih pada suasana, environment, vibe, dia punya atmosphere, kawasan keliling semua tu yang boleh membantu kau rasa seram tu. Tu yang bagi aku good job di antara filem Malaysia yang dapat bagi vibe seram yang sangat baik. Selalunya vibe seram ni Indonesia makanan diorang kan. Tapi kali ni Malaysia pun dapat bagi. Tapi apa yang tak berapa nak band, macam aku cakap, vibe seram dia bukan bergantung kepada makeup, dia bergantung pada suasana kat situ. Dan juga jump scare sebenarnya. Ya, ada jump scare yang membantu. Tapi bagi aku dalam cerita ni banyak sangat jump scare murahan bagi aku. Jump scare yang jenis sekadar nak bagi orang terkejut dengan bunyi. Ya, macam aku cakap tadi, ada bunyi yang agak kuat. Dan memanglah, of course lah aku akan rasa terkejut. Tapi bila terlampau banyak sangat jump scare yang murahan, yang tak ada kena-mena dengan benda yang menyeramkan, kadang-kadang dia jadi annoying Sikit-sikit tu mungkin okey tapi bila dah banyak sangat, aku rasa dah jadi sangat annoying, sangat bingit bagi aku benda-benda macam tu kan. Tu yang kadang-kadang menjadi potong benda yang bukan seram pun kau still lagi nak gunakan sound. Masih lagi kau nak buat orang terkejut dengan benda-benda yang bukan menyeramkan. Bagi aku tu jump scare yang sangat murahan Kau just nak paksa orang untuk rasa seram. Ya, bagi aku yang dah banyak sangat tengok movie ni, benda tu dia dah bukan seram pun, dia dah jadi annoying, dia dah jadi muak benda-benda macam ni kan. Lepas tu apa juga yang tak berapa nak band, macam aku cakap pada awal, kalau aku sembang pasal dia punya sinopsis banyak sangat, lama-lama aku rasa korang akan boleh tahu dah filem ni keseluruhan cerita yang macam mana. Dia punya filem sangat mudah ditembak. Dia lebih kepada straightforward. Walaupun ada lah plot twist tu. Bukan tak ada langsung plot twist ataupun tak ada something yang complicated. Tapi aku rasa kalau kau dah tengok 15 minit pertama, kau dah boleh nampak dah keseluruhan cerita ni yang macam mana. Cuma mungkin kau masih tertunggu-tunggu ataupun masih boleh kekal tengok sebab kau appreciate dengan lakonan, dengan camera work macam aku cakap tadi pada awal-awal kan. Kat situ yang buatkan kau rasa masih boleh tengok ataupun masih boleh layan filem ni kan. Tu yang bagi aku, kalau kau nak tanya pasal cerita ni pasal apa semua, sangat boleh ditembak sangat boleh dijangka. Predict aku pun banyak sangat kena sebab ya mungkin ni sebab sebuah filem yang sangat straightforward. Dan aku dapat rasakan cerita ni macam ada sama dengan filem-filem lain filem luar terutamanya. Tapi aku tak dapat nak boleh recall lah. Daripada tadi masa aku tengok, aku macam cerita ni macam sama macam cerita apa tapi aku rasa lebih kurang macam cerita-cerita lain Kalau korang tahu ataupun korang ada rasa pada macam filem-filem yang mana yang dia ambil
ataupun yang sama dengan filem ni, korang boleh komen kat ruang komen. Aku pun tak boleh nak recall filem apa, tapi aku dapat rasakan lah perasaan tu kan. Lepas tu apa juga yang tak berapa nak best sebenarnya ending dia. Sebab ya, ending dia kadang-kadang kau tak rasa intense tu. Aku tak rasa sangat intense tu. Dia macam, dia just nak menguraikan, tapi dia tak bagi kau adrenaline, dia tak bagi kau rasa seram yang kemuncak, dia tak bagi perasaan yang mencemaskan yang sampai level yang paling tinggi. Bila climax, kita nak semua benda dapat tau. Kalau cerita tu seram, kita nak dapat rasa seram. Kita nak, kalau cerita tu cerita action, kita nak dapat rasa satu perlawanan yang sangat intense ke apa kan. Tapi bila cerita seram macam ni, dia punya ending tak sama. Dia macam graf dia tak menaik. Dia sama je dengan daripada awal. Dia akan jadi macam sangat potong bagi aku kan. Ending dia pun ya macam aku cakap, mungkin sebab cerita ni straightforward. Jadi kau tak ada rasa something yang sangat mind blown ke, ataupun ada plot twist yang sangat-sangat kau rasa macam wah, ini benda yang mengejutkan kau kan. So benda tu tak ada. Bila tak ada, walaupun ada plot twist, tapi plot twist pun tak adalah macam plot twist yang gempak sangat. Just ada plot twist. Nasib lah ada plot twist juga. Kalau tak ada, mungkin dah kita teruk kot. So kat situ ending dia bagi aku a bit tak berapa best lah untuk keseluruhan cerita ni. Apa lagi yang mungkin ni first time arahan filem horror daripada Gus, whatever pun, bagi aku satu cubaan yang agak baik juga daripada Gus. Ya, mungkin dia ada pengalaman daripada segi action, cerita-cerita action yang diarahkan ataupun cerita-cerita lain. Jadi camera work, cara dia guide pelakon-pelakon untuk lakon dengan baik, bagi aku kat situ yang sangat-sangat membantu dalam cerita ni. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk filem Kifara ni, aku rasa aku just boleh bagi 6.5 bintang per 10 Kalau cerita ni lebih complicated, lebih sukar untuk ditembak, ada plot twist yang betul-betul main blown, aku rasa dia boleh jadi filem yang sangat baik. Sebab dia dah bagi dah perasaan seram tu, dia dah bagi dah vibe seram dengan baik, dia punya kamera semua dah bagi dah. Tapi sayang dia punya jalan cerita sangat mudah ditembak lah bagi aku kan. Tu je lah. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk tengok ataupun tak filem Kifara ni, aku harap kau dapat subscribe channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video kau. Sekian. Assalamualaikum.